Tuan-tuan, ada amalan dalam agama ini yang dia bersifat wasilah. Ada amalan dalam agama ini bersifat maksud. Dia tujuan. Tujuan yang maksud, itu memang tujuan dia. Saya buat contoh, wasilah nak bagi tuan-tuan faham. Kenapa kita disyariatkan solat tahiyatul masjid? Supaya kita taklah duduk daripada masjid, melainkan kita solat dulu. Kita hormat masjid. Sebab tu sebenarnya tak adalah hadis disebut tahiyatul masjid. Hadis Sulay Al-Ghadfani itu, dia maksudnya Nabi kata hal raka'atain, kau telah sujud solat 2 rakaat, dia tetap Nabi kata qum farka' raka'atain, bangun dan solat 2 rakaat. Jadi solat sebelum duduk dalam masjid, ideanya you mesti solat. Respect, hormat masjid. Dia adalah wasilah, dia adalah jalan, cara untuk menghormati. Kalau kita masuk masjid, orang dah semayang Zuhur, kita pun semayang 2 rakaat sunat sebelum Zuhur, kemudian tambah lagi 2 rakaat. Kita tunaikan tak maksud tadi? Kita masuk, orang dah azan Zuhur, kita sampai habis azan. Kita masuklah masjid. Kita semayanglah sunat qabliyah Zuhur. Dengan semayang qabliyah Zuhur, artinya tertunai tak? Supaya jangan duduk dalam masjid melainkan semayang dah. Tertunai tak? Tertunai tak? Tertunai. Jadi, tujuan dia hanyalah jalan, dia bukan tujuan. Tahiyatul masjid. Tapi sunat 2 rakaat sebelum Zuhur tu, maksud tak? Dia tujuan. Memang disyariatkan 2 rakaat, sekurang-kurangnya ataupun 4 rakaat. Okay. Faham yang dulu? Okey, saya buat contoh yang lain. Tuan-tuan mai-mai, tuan-tuan semayang, orang dah azan, dia tengok orang nak semayang Zuhur. Tuan-tuan semayang Zuhur, 4 rakaat. Tuan-tuan gabungkan dengan niat 4 rakaat sunat sebelum Zuhur. Boleh tak? Saya tak semayang 4 rakaat sebelum Zuhur, saya gabungkan dalam semayang Zuhur tu. Boleh tak? Siapa tak boleh? Apa tak mau gabung? Semayang subuh 2 rakaat, kita tak payah semayang 2 rakaat sebelum subuh tu. Kita niat gabung sekali. Boleh tak? Boleh tak? Kalau buat macam tu, tak ada semayang apa, semua kita gabung. Pasal apa tak mau habang kata gabung? Tak boleh, sebab semayang subuh tu pun ada dengan tujuannya. Memang purposely itu semayang dia. Yang ni semayang dia. Kalau tuan-tuan masuk dalam masjid waktu duha, tuan-tuan semayang duha, boleh tak dianggap sekali dengan tahiyatul masjid? Boleh tak? Boleh lah. Tapi kalau tuan-tuan main masjid semayang subuh 2 rakaat, niat sekali dengan qabliyah subuh, boleh tak? Tak boleh. Kerana itu ada tujuan dia, ini juga tujuan. Ya, saya tak tahu video apa, tapi nak gabung-gabung ni nak tengok benda apa yang nak gabung. Kalau dia satu perintah yang berasingan, dia tak digabungkan. Tapi kalau dia kerana tujuan, kita nak pastikan hari Isnin kita puasa, kerana hari Isnin ni kerana hari tu hari Nabi dilahirkan, digalakkan puasa hari Isnin tu. Dan kita qada pada hari Isnin. Mungkin tak kita dapat pahala kerana memilih hari Isnin? Mungkin. Tapi untuk gabungkan puasa 6 dengan puasa qada, walaupun ada pendapat, tapi kedua-duanya mempunyai hadis yang tersendiri. Di atas kaedah tu sukar tak?
Saya satu berhutang dengan Ustaz Mat. Lepas tu Ustaz Mat minta kat saya hutang dia RM100. Saya kata, Ustaz Mat, ni hutang ana RM100, ana bagi pada anda dengan ana niat ana sedekah juga RM100. Sedekah dan ada hadisnya. Ni ada hadisnya. Dia tak mencapai tujuan. Sebab tu dibezakan mana ibadat yang menjadi tujuan dan mana ibadat yang hanya menjadi perantaraan. Ada macam qabliyah tadi. Okeylah. Sebab puasa Isnin, puasa Khamis, kita pilih hari tu.